Okey tuan, dengan saya Ahmad Auto sini, kita tengok apa benda yang selalu berlaku, kerap sangat kena kencing bab jual beli kereta ni kan. Kena kencing je kerja dia kan. Lepas tu tak tahu apa yang berlaku. So sekarang ni saya Ahmad Auto sini nak tunjuk macam mana apa yang berlaku selalu sangat dekat Mudah lah actually. Dekat Mudah ke dekat Kalisa, dekat mana-mana online kan. Selalu sangat kena kencing. Aku yang pelik tu mangsa tu orang kita pula tu banyak orang Melayu tu malas tu kan. Suruh beli dengan orang yang orang kata semayang punya orang tak nak. Belakang kena kencing padam muka kan. Tak tahu kiraan dia macam mana. Saya bagi kiraan lah macam mana yang kerap sangat orang kena kencing buat jual beli kereta ni. Saya tuan kena tumpukan betul-betul. Sebab dia banyak kiraan magic daripada yang kaki kencing jual kereta ni. Saya bongkarkan. Memang saya kena marah lah kali ni kan. Macam mana kan. Kena marah dengan salesman yang kaki kencing ni. Tapi berlaku sangat. Banyak sangat berlaku. Saya banyak sangat kes. Dia pertama sekali tuan tengok, contohlah si RV V-Spec tahun bulan Mei 2025. Pertama tuan tengok harga. Okay, pricing. Betul lah. Pricing. Ikut Honda punya website adalah pricing dia. Kalau anda kata Proton Pro 2 tu, dia tambah sikit aksesori. Few hundred. Itu je lah. Okay, so sekarang ni insurans. Tuan kena tahu insurans dia berapa. Okay, let's say lah dia beritahu insurans berapa. Tapi masalahnya kita, total on the road tuan tak tahu berapa. Jadi nombor 1, nombor 2, nombor 3 ni, item ni semua kena tahu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setengah orang, dia ambil tahu rebate je. Rebate dia ambil tahu, lepas tu loan amount lain. Okay, tengok Sekarang ni harga betul. Total tuan dah tahu. Kena ikut kiraan macam saya ni. Ni semua dalam sistem. Rebate contoh, saya bagi rebate 8 tambah 5, 13,000. Bulan 5 lah, bulan Mei. Tapi tempat lain dia kata 20,000 bang rebate. Rebate saya tengok ada satu tu lecturer lah, baru je kena tadi, kena kencing kan. Dia kata rebate dia lebih tinggi dari saya. Tapi monthly dia lebih tinggi pula dah dari kita. Sebab tu lagi rendah. Tu antara kena kencing lah. Sebab apa dia tak tahu amount. Pertama sekali, tuan nak beli kereta, tuan kena tahu harga ni, nombor 1, nombor 2, nombor 3 ni kena tahu. Kena buat kiraan macam ni. Rebate. Kalau terang dengan accountant senang. Saya background saya accounting. Terang dengan accountant ni senang kerja. Sebab satu-satu dikira kan. So rebate HQ ni 8,000 rebate. Contohlah Honda bagi 8,000 rebate. Extra kita bagi 5,000. Dia kata salesman tu bagi extra 10,000. Contohlah 18,000. Lagi tinggi dari kita. Tapi loan amount dia lagi tinggi. Lepas tu monthly dia pun lagi tinggi. Itu magic juga. Itu magic kiraan. That's why saya cakap tuan kena tahu berapa rebate HQ bagi. Lepas tu berapa rebate extra bagi. Satu. Lepas tu tuan kena tahu. Dah ni harga total item 3. Tolaklah semua ni. Dapat tak amount ni? Kalau tally tu tuan tengok kat sini. Lepas tuan tengok kat sini, down payment dia berapa? Nombor 6 tuan kena tahu. On the road berapa? Nombor 7 down payment tuan kena tahu juga. Jangan tak tahu. Kalau setakat rebate je, semua orang boleh claim 40,000, 60,000, 1.4 juta rebate, semua orang boleh claim. Jadi tuan kena ikut kiraan ni. Kalau kiraan ni barulah matching. Dia punya figure tu matching. Faham tak? Tally figure dia kan. Okay. So sekarang ni tuan tengok down payment. Mana dapat down payment? Ni harga dia total dia. Total dia tolak rebate, tolak sini. Yang ni tolak loan amount. Baru dapat down payment. Jadi tengok down payment berapa. Kadang-kadang kalau rebate je tak kita tak tahu betul. Ni semua ada formula ni. Formula tolak sana, tolak sini betul. That's why saya number rest ni, saya numberkan sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni supaya tuan tahu. Kan semua nombor ni semua tuan tahu. 10, 11 ni tak perlu tahu. 5, 7 tahun, 9 tahun lah. Contoh kalau nak 9 tahun kan. Loan amount dia berapa. Jadi bila tuan tahu down payment berapa, yang ni harga ni, baru tolak ni loan amount dia berapa. Kan 174, tolak yang ni, kan, dapatlah loan amount dia berapa. Betul tak? Macam tu lah kan. 10% dapat down payment dia berapa. Yang ni kan berapa kan. Nampak. Ni loan amount. Okay, ni total on the road after tolak rebate semua sekali kan. Lepas tu dapatlah down payment dia berapa. Kalau tak tuan tak tahu. Kalau tak kira macam ni, on paper je tak tahu. Ni pakai formula sebenarnya. Baru tahu berapa rebate pun boleh buat comparison. Lepas tu loan amount dia berapa. Kadang loan amount dia tu saya tengok lagi tinggi. Lepas tu monthly lagi tinggi tapi rebate dia pula lagi tinggi dari kita. Sebab tu dia tak berani buat kiraan macam ni bang. Ini kira dia sistem. Kat Mudah banyak sangat orang kena tipu buat benda ni. Sebab apa dia tak buat kiraan ni. Tuan kena tengok satu persatu. Susun satu persatu. Harga berapa, insurans berapa, rebate dah total berapa, rebate berapa, tolak rebate. On the road mesti macam ni. Lepas tu down payment mesti macam ni. Kan? Lepas tu tolak macam ni. Lepas tu loan amount dia berapa nampak? Loan amount dia sini
Kan? Lepas tu berapa sini? 2.3%. Tengok sini 2.3%. Ini kiraan dia. Ini kira dia sistem. Jadi item ni tuan kena tahu down payment berapa, loan amount berapa. Ni semuanya bukan main letak figure bang. Ni ada formula. Yang ni campur ni sama dengan ni. Lepas tu rebate ni tolak ni dapat amount dia berapa. Amount dia berapa, tolak dengan loan amount, dapat down payment dia berapa. Itu baru betul kiraan. Bukan main letak je setengah tu, dia main WhatsApp je harga. Tak tahu berapa, betul tak? So sekarang ni, baru tuan boleh buat comparison. Tengok rebate berapa, loan amount berapa, monthly berapa. Ni kan lengkap dalam ni kan, satu persatu item. Jadi, kalau tuan nak beli kereta, pastikan lengkap item ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ni semua. Lengkap dalam ni, baru boleh buat comparison. Kalau setakat WhatsApp je memang kena kencing lah bang. Baru ni ada seorang lecturer kena kencing. Lecturer lah sangat, belakang kena kencing juga. Kan, itulah dia. So, saya sarankan tuan ikut kiraan secara sistematik, secara formula macam ni. Buat kiraan macam ni, baru dapat tahu, barulah boleh buat comparison. Faham? Cerdik sikit bang. Asyik kena kencing je kan. Dekat mudah pun kena kencing. Kalau dah jual beli kereta pun kena kencing, patutlah dalam politik pun kena kencing. Letih. Kan kiraan senang. Ada formula ni. Buat formula macam saya ni, dapatkan semua item-item ni semua. Lepas tu kira on paper berapa. Baru dapat buat kiraan. Faham? Okey, itu saja saya. Tak faham boleh tanya saya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.